Dia kata kenapa hampir semua wanita tidak suka berpoligami. Padahal ganjarannya besar. Memanglah sebab mu laki-laki. Mu sedaklah cakap lagu tu. Cuba mu perempuan. Mu kalau puan suka tak laki mu nikah pula. Kena adil lah berfikir. Oleh kerana itulah tidak menjadi kesalahan bini marah-marah suami nak kahwin lagi. Tak salah isteri belebek suami kahwin lagi. Tak salah. Yang salah isteri-isteri menentang hukum harus berkahwin lebih pada seorang. Itu baru salah. Menentang hukum yang dihalalkan oleh Allah. Menentang hukum poligami. Situ tak boleh. Ada pun isteri kita marah kita kahwin lagi. Itu fitrah perempuan. Itu insting. Tahu tak? Itu tak pelik. Kita kena faham atas jiwa dia. Kita nak sedar kita mau. Tahu tak? Boleh nak kahwin lebih pada seorang. Tetapi biarlah isteri kita yang asal juga bergembira dengan perkahwinan tersebut. Jadi bila kita kahwin, 3 kepala suka. Isteri pertama, kita, isteri kedua. Yang orang duk nikah lah ni, isteri kita suka, isteri kedua suka, isteri pertama guli bating tu mau. Faham tak?